Itu dia sarang telur. Tengok sarang telur, ni telur muda, ni telur yang dah matang. Tengok tu dia punya anak. Okey, kita cuba angkat. Berat. Oh, komik kayu. Wow. Weh. Itu dia. Oh, banyak ah. Itu dia. Oh, telur dia dah berada di permukaan dah. Alamak, anak dia jatuh sawat. Tu dia punya anak. Oh, kena kutip ni. Bahaya ni. Oh, okey. So, InsyaAllah nanti saya boleh buat penggandaan keluar ni. Tengok pada gajah ni. Kita tengok dulu keadaan dia di dalam tu. Alamak, anak muda dia. Sayang. Okey, ini dia telurnya. Telurnya tak begitu banyak. Tapi tak tahulah sebelah bawah ni tinggi juga ni. Tak tahulah sebelah bawah macam mana. Ni ada telur tua. Dia punya ratu. Tu masalahnya. Saya kena cari ratu dia. Nanti saya kongsikan bagaimana saya buat penggandaan keluar ni. Wow. Saya akan ubah dia punya topping nanti. Okey, ni keadaan di dalam dia. Polis, ni telur muda, ni sarang telur. Tengok sarang telur, ni telur muda, ni telur yang dah matang. Tengok tu dia punya anak. Okey. So sekarang dia punya kantung bibrik berada di sini. Patutlah kantung bibrik tak ada kat atas topping. Dia berada kat dalam ni. Ni kantung madu. Oh, madu. So saya InsyaAllah boleh saya buat penggandaan keluar ni nanti. Saya akan usaha macam mana saya nak buat. Dan ini topping dia. Mamak habis anak muda tadi. Kita check balik kat bawah topping, takut ada ratu melekat apa. Kesian tu. Tu dia. Tu dia dalam topping. Yang ni pun saya akan check juga nanti. Ratu dia saya tak pastilah kat mana. Okey. So yang ni kita akan pasang balik. Dan saya nak kutip dia punya anak-anak muda yang dah jatuh ni. Cantik kan anak muda ya kan. Itu dia. Saya kutip, saya nak masuk ke dalam topping lah. Kesian dia. Ni yang penjantan tak silap saya ni. Ni. Ini tak silap saya. Ini lebah kulit torafika yang ni penjantan punya. Ya. Ni penjantan. Tengok. Tengok dia punya atas belakang dia. Ni menunjukkan musim mereka pecah keluar ni dah hampir sampai. So, stand by. Kita tengok yang mana dia punya pekerja. Pekerja macam ni. Dia punya atas belakang dia tu tidak begitu tinggi. Kecil saja. Begitu. Jom kita pasang topping. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oi, berat. Masuk lah. Dah. Kita kutip balik dia punya apa ni? Kelulup muda ni, kesian dia. Penyambung generasi. Aduh, degilah. Okey. Masukkan dalamnya. Okey, tutup. Balik. Tutup. Ni kita pasang balik dia punya tulang plastik di sini. Tak nak bagi kendur. Okey, itu dah. Okey, itu saja. So nantikan video yang akan datang.
macam mana video seterusnya untuk pengadaan kelontaran sikah. Kita akan cuba buat, semoga berhasil. Kalau tak berhasil, kita belajar daripada kesilapan, insyaAllah. So itu sahaja daripada saya. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bye.